usaha yang haram kita kena tinggal, kena jauh. Dan hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Tak boleh nak doa saja. Kabar-kabar doa saja. Paling kurang apa? Amal soleh tu, ambil air semaya. Sudah ambil air semaya ke? Agama kita aja ke? Sudah ambil air semaya ke dia baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salih. Doa comel tu. Tapi orang lain ni tengok biasa dah. Tak awak amal. Aku tengok makna. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang-orang yang bertaubat dan orang yang diterima taubat dia. Tengok dalam Quran tu sebut apa? Tuhan ni dia kasih ke orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka untuk bertaubat. Maka bila mana Tuhan kasih ke orang yang bertaubat, kita pun minta, ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang bertaubat. Maka kita ni jadi kekasih Allah. Kenapa? Kalau bakal tengok, ya Allah, jadikanlah aku ni orang bertaubat. Hak tu tengok tu. Tak nampak lagi. Lepas tu dia kena faham makna lagi. Tuhan ni kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan suka untuk bertaubat. Pas bila Tuhan kasih, gapo dia orang panggil? Kita ni jadi kekasih Allah. Sebab itulah besar doa tu. Nak jadi kekasih Allah. Tu kita bertaubat, Tuhan tak terima, tak sih lagi. Kalau kita nak kita bertaubat dan Tuhan terima taubat kita, maka bila Tuhan terima taubat kita, maka kita tu dipanggil orang-orang yang dikasih oleh Allah. Apa? Doa tu besar tu, jangan tinggal. Dia orang panggil di antara cara berdoa tu lepas ada kita ambil semaya ke. Hak ni ada berdoa ketika ambil wudu, lepas ambil wudu.